هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الغفور مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ada apa-apa nak tanya? Huruf-huruf permulaan surah tu mana dah? Macam mana ni? Huruf-huruf? Huruf permulaan surah Fatihu Surah atau huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Kenapa nak cakap pasal apa? Yelah cara nak bacaan dia tu ingat tak? Ingat lagi insyaAllah. InsyaAllah ingat lagi. Kalau Mi nak tak kalau Mi tanya macam mana nak cerita pasal Alif Lam Mim? Macam mana nak cerita? Huruf-huruf muqatta'ah ni kita kena baca dia seperti mana kita mengeja huruf dia. So maknanya kalau huruf alif, basically huruf dia alif, hamzah, lam, fa. So bacaan dia adalah alif. Alif. Lam adalah lam, alif, mim. So dia kena baca dengan bacaan seperti apa kita panggil lah? Bukan mak wajib. Dia sebab 6 harakat dia mak lazim. Mak lazim lah. So dia 6 harakat lah kena baca. Bukan, oleh kerana dia huruf dia jadi mak lazim harfi lah. Betul. Okay. Lepas tu untuk huruf mim disebabkan huruf lam, alif, mim bertemu dengan mim tu adalah mim ya mim. So mim dengan mim ni dia akan jadi bila bertemu dia akan jadi syaddah lah. Kena ada dengung kat situ 2 harakat at least. Dengung actually 2 kan. Wajib al-gunnah, dia akan berlaku wajib al-gunnah kat situ. Gunnah di idgham. Kat situ mim dengan mim idgham syafawi. Idgham syafawi. Betul. Idgham syafawi. Mim mati betul dengan mim betul. Idgham.
idgham utama, boleh kan? Idgham syafawi ataupun idgham utama sama makrah, sama sifat. Idgham utama. So bacaan dia adalah lebih pada dua harakat kan, dia 3 sebenarnya kan, lebih dekat pada 3 harakat kan. Mana 3 harakat? Dia punya dengung. Nak balik, dengung tu 2 harakat saja. 2 harakat dengung tu dia tak sama dengan mat. Mat 2 harakat, mat lain. Dengung lain, 2 harakat dengung tu lebih panjang daripada mat. Itu kena beza. Maksud saya katanya dengung untuk wajibah gunnah ni dia punya harakat dia lebih daripada mat lah. Maknanya macam 3 harakat lah basically kalau baca dengung dia tu, baca panjang dia tu. 4. 4. Yang baca nota sebelum ni ada nota lain lah, ada macam ringkasan tajwid. Dia bagi tahu dia 3 harakat dia kata. Tak, kalau sebenarnya 4 sebab proses dia nak naik ke hidung tu yang menjadi jadi lama. Kan? Jadi maknanya huruf-huruf muqatta'ah ni ataupun huruf-huruf permulaan surah ni dia berlaku di awal surah dan dia kena eja nama huruf tu. Alif dia tak ada, alif kenapa kita baca 2 suku kata sebab dia tengah-tengah dia tak ada mat. Nak cerita tu. Huruf-huruf muqatta'ah ni dia ada 14 huruf. Satu huruf dia panggil apa? Mat hati iaitu baca 2 harakat. Contohnya Taha, Yasin. Kan? Alif, ra pun 2 harakat. Jadi dia ada 5 huruf hayun ta baca mat asli harfi. Bacaan dia 2. Dia baca 2 sebab dia adalah huruf dia panggil harfi. Lepas tu yang selebihnya 8 lagi tu naqasa asal hukum tu baca dia nya 6 harakat. Sebab apa? Sebab tengah-tengah dia ada huruf mat. Ejaan dia tengah-tengah dia ada huruf mat. Contohnya sad ada alif. Nun ada waw. Sin ada ya. Tapi ain tu ain dia ada terbagi kepada 4 kategori lah. Ain tu dia boleh baca 4 ataupun 6. Kenapa pula? Sebab dia maklin. Maklin dia tak okey. Dia boleh diringankan lah baca 4, boleh baca 4 ataupun 6. Tapi seelok-eloknya kalau tak boleh macam huruf huruf surah Maryam tu kaf ha ya ain sad tu kan. Kalau tak ni huruf ya ain tu boleh baca 4 harakat. Kalau tak cukup nafas. Katakan 6 lah. Yang lebih masyhur tu 6 lah. Okey. Lepas tu pertemuan huruf Yasin dengan wal Quranil Hakim tu kan. Dia sin ya nun dengan waw tu kalau kita kata idgham kan. Nun dengan waw kalau berjumpa kalau nak wasal kan. Tapi kita punya qiraat dia tak baca idgham, dia baca izhar juga. Yasin wal Quran. Dia jelaskan nun mati tu dan jelas waw tu. Sambung dengan tak sambung dia tetap izhar. Sebab juga nun wal qamari tu kan. Nun patana. Nun tu pun dia idgham kan. Dia idgham nakis. Idgham nakis macam mana? Dia bukan idgham, dia izhar. Dia baca izhar, dia sepatutnya idgham kan. Tapi bila baca dia tetap izhar juga. Nun wal Quran walaupun dia sambung dia tetap baca izhar. Itu kita qiraat kita lah. Qiraat Hafsun and Hafsin. So dia tak boleh baca kalau sambung contoh Yasin wal Quranil Hakim. Dia tetap sambung pun dia tetap juga izhar. Dia bukan je idgham. Kalau idgham tu macam mana? Qiraat apa? Wal Quran dia ada dengung lah. Masuk ke dalam huruf waw kan, nun tu masuk dalam huruf waw. Yasin wal Quran. Yasin wal Quran nun tu kan. Yasin wal Quran. Tapi nun tak sebut lah kan, nun kan? Yasin wal Quran dia nun terus masuk dalam huruf waw. Dia dengung dalam huruf waw. Tapi nun tu masih diizhar kan? Tapi kita masih izhar. Qiraat lain ada yang idgham lah. Boleh idgham. Qiraat lain ada idgham tapi kita lebih utama ke izhar lah, kita punya hukum izhar lah. Lagi ada Yasin tu jangan pula Yasin terus.
Kena je sin ya. Sin di bawah bunyi si. Jadi yasin. Nah gitu. Jangan yasin terus. Banyak orang baca yasin terus kan. Yasin. Tak mau sin. Si. Yasin. Nah gitu. Dia je sebab kita je nama je. Okay. So maknanya Is boleh buat 4 kategori lah kalau huruf muqatta'ah ni, huruf-huruf permulaan surah ni. Fathu suar tu kan, fathu suar ni kan. Satu, makna tak ada mat, alif dia tak ada mat tengah. Yang kedua, mat asli harfi, hayun toha, 5 huruf tu. Ha, ya, nun, toha, ra. Ingat tu. Bacaan dia mat asli. Dia tak ada panjang lah. Lepas yang lain tu yang 8 lagi tu dia nak kuasa asal hukum tu dia ada huruf mat. Bila huruf mat dia wajib baca 6. Melainkan huruf ain je. Ain sebab huruf apa? Huruf lin. Huruf lin dia boleh baca 4 dan boleh baca 6. Okay. Hari ni muka surat berapa dah? Baca ni tu. Baca buku dulu. Mana? Dia tertiada. Tanda dia tajuk. Kalau baca buku kita dah sampai lahan khafi. Lahan khafi. Muka surat berapa lahan khafi ni dia tertinggal. Lahan khafi muka surat 309. 309. Okey. Lahan jali apa yang kesalahan jali ingat tak? Lahan jali dia yang mengubah makna kan? Mengubah makna. Yang apa? Sampai mengubah makna. Kemudian maknanya tertukar huruf, terbuang huruf, tambah huruf, tertukar huruf, terbuang huruf. Ada 4 kan? Okey. 309. Lahan khafi. Okey. Baca. Lahan khafi. Al-khafi bererti tersembunyi, iaitu kekeliruan ketika membaca Al-Quran yang tidak diketahui secara umum kecuali oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Bahkan sebahagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Syekh Uthman Murad mengatakan dalam As-Salsabil, ammal khafi fa khata'un fil 'urf min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Adapun lahan khafi adalah kekeliruan dalam uruf dan tidak mengubah makna kandungan Al-Quran seperti tidak menyempurnakan sifat huruf hijaiyah. Lahan khafi ini banyak sekali terjadi, di antaranya tidak menyempurnakan harakat sebagaimana seharusnya. So pendeklah. Berlebihan dalam menebarkan huruf-huruf tafkhim dan tarqiq. Macam huruf apa? Huruf qa. Qaf. Jangan tertebal sebab dia bukan itibak. Ghain kha qaf. Ghain kha, ingat ni. Ghain kha qaf. Ghain kha qaf. Oh, maknanya kalau kita qa, tu tak boleh lah macam tu. Oh, tak boleh jangan qa. Qul. Oh, tu tak boleh lah baca qul. Wallah. Okey, saya faham. Mengalirkan dengan sengaja suara huruf-huruf yang berharakat melalui rongga hidung. Ini kita selalu buat ni. Especially bila bila kita berhenti ma'rif li sukun. Macam contoh ambil huruf ain lah especially. Dia akan masuk ain. Dia bukan ke hidung Sebab tu kalau nak sebut huruf ain jangan ni lebar mulut je. Jangan Kalau tu kan gitu. Baris ain dia tak naik gitu. Dia lebar je. Itu lebar mulut. Lepin lidah tu rasa lepin. Sebab kadang-kadang memang termasuk huruf ain selalu masuk lah. Lepas tu kalau ma'rif li sukun tu huruf mim pun kadang-kadang masuk juga. Macam kita berhenti macam mana dia contoh lah. Kadang-kadang mim kita mim tak pun nak ma'rif li sukun tu nak dia akhir dengan mim. Dia kadang-kadang masuk hidung. Apa perkataan tu.
Perkataan sebelum dia. Sebelum. Ha. Macam ain dengan mim. Ya. Naik dengan ain sekali naik dengan mim kan. Macam tu. Bukan Kadang-kadang jadilah tu bila kau Pai selalu tegur lah, Pai, kenapa bunyi masuk hidung kata. Dia kata, bukan ni memang normal ke bacaan dia? Dia tak, bukan, memang tak boleh kata. Tak boleh ada bunyi hidung. Ada bunyi hidung kita, ada nasalization kita. Tak patut ada nasalization. Berhak ke hidung hanya nun dengan mim saja, yang lain tak ada kena-mengena hidung. Betul lah. Dari yang tu sebab mungkin bahasa kita kot, cara kita bercakap, cakapan kita banyak, mungkinlah banyak guna nasalization ni, banyak angin lalu ke hidung. Patut besar hidung. Dia sebab hidung besar kot, senang angin nak masuk. Tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang mat atau gunnah. Ini pun selalu juga ni. Kan kadang kita baca 2, lepas tu kita baca 4 pula. Lah kami kata kalau macam contoh kan, ana dengan anna tu mat. 2 harakat mat kan. 2 harakat anna. Dia 2 kali kan habis. Kalau tak cuba buat ni is buat ana, mim buat anna. Dia 2 kali ganda. Memanglah. Jadi maknanya dengung nun dengan mim ni memang dia proses dia lama. Dia bukannya banyak maknanya dengung lama. Seolah-olah macam mak mufassir pula. Dengung tu, dengung 2 harakat. Dengung tu mak mufassir mak wajib kan? Mak wajib dengan mak jaiz. So kepanjangannya maknanya kalau dengung tu panjang lama lah, panjang lama, dengung lama. Gitu. Okey, teruskan. Satu lagi, memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah dan tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Ini orang Melayu selalu buat. Berlebihan dalam mengucapkan sebahagian huruf hijaiyah seperti huruf hamzah yang diucapkan seperti orang yang muntah. Huruf ha yang nyaris dipindahkan makhrajnya ke dada. Huruf ya dan waw bertasydid yang sering hilang sifat rakhawahnya dan lain sebagainya. Berlebihan dalam sebahagian sifat huruf seperti hams, takrir, itba' dan lain sebagainya. Berhenti, waqaf dengan harakat yang sempurna. Menghilangkan kejelasan huruf awal dan berhenti dengan harakat yang sempurna. Maksudnya? Berhenti. Jangan menyebutkan satu macam contohnya. Kalau sempurna, khauf. Dia khauf. Gitu je kan, 1-3 harakat je kalau kita nak berhenti. Jangan sempurnakan harakat dia tu. Contohnya idza zujati rizalha akhrajat khairan yarah tu kan. Betul? Fir tu kan. Jangan bunyi tu. Dia 3 je. Fir. Kita je yang tahu bunyi tu. Orang lain tak kita. Tapi kalau orang dapat detect memang dia tahu lah pasal sifat tu dia ini ada udara ke tak ada udara. Kalau fir ada kan? Fir. Tak boleh tak ada. Menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Ikhtilas, yakni mengurangi kadar panjang harakat dari yang semestinya. Dan ishba' harakat, iaitu menambah sedikit harakat sebelum sukun. Lawan dari ikhtilas. So maknanya dia panjangkan lah. Patutnya tak panjang, dia pergi panjang. Ishba' disebut juga tawallud kerana dengan membaca melebihi kadar panjang yang seharusnya sama artinya dengan melahirkan huruf yang baru. Sebahagian ulama' memasukkan ishba' ke dalam lahan jali, bukan lahan khafi. So sebab tu kita menambah huruf lah, kan? Menambah alif atau ya ataupun waw kan. Kalau kita panjangkan. Panjang tu dia ada makna tau. Panjang pendek, mat asli mat ijai. Kita menambah huruf. Okey, beberapa contoh dalam bacaan. Contohnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya benar membaca setiap huruf dengan jelas. Tapi sering dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu macam mana? Dia tak baca ba dengan terang menyamarkan sebagai hurufnya, terutama huruf pertama ba. Ba tu tak habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak cuba, dia ba tu dia macam awal-awal Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca ba betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis kan. Wal fajr. Membaca setiap huruf dengan jelas.
sering dibaca menyamarkan, bahkan menghilangkan huruf terakhir sang wakaf. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Tak, sudah ada. Wal fajr. Wal Ada. fajr. Dia patutnya kena wal fajr. Kena ada ra tu, kena ada sebut. Wal fajr. Wal fajr. Gitu. Menipiskan huruf tipis dan menebalkan huruf yang tebal. Seperti contoh a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebahagian yang sering dibaca menebalkan huruf tipis dan menipiskan huruf tebal. Contohnya? Ya, tu jadi zai macam zai. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dah ada zaqa tu dengan ta. Minasyaitanir rajim. Minasyaitan, bukan minasyaitanir rajim, macam tu je. Ada banyak orang baca si. Ar-Rahmanir Rahim. Ada banyak orang macam tu. Ar-Rahmanir Rahim. Tak betul-betul betul. Ar-Rah tu tebal. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rah. Membaca dengan ikhfa adna dan tafkhim. Apa ni? Min qablik. Membaca dengan ikhfa a'la dan tarqiq. Dia kena baca yang apa? Min, terus jangan min gitu, tak mau min gitu. Dia kena huruf qaf. Min qablik. Min qablik. Kaf dengan qaf kan dia kena tarqiq huruf dia. Dia seolah kat situ. Tapi dia bukan izhar, dia tetap juga ikhfa. Maknanya ikhfa dia tu ikhfa tebal lah. Kaf yang kat belakang tu kena bunyi sikit lah. Boleh ada angin sikit Klik. Qablik. Betul, kena ada angin sikit. Dia bunyi ada udara. Min qablik. Ada udara. Abang Iwan jangan guna istilah angin, Abang Iwan. Sebab kalau angin tu lain. Keluar angin nak semayang. Oh. Keluar angin dia bukan ikut rongga mulut, dia ikut rongga lain. Itu kentut. Jangan lagi guna jauh, jangan lagi guna angin. Itu guna apa? Udara. Udara dengan angin kan sama. Ya, udara dengan angin sama, tapi kan kita guna istilah angin tu kentut. Kalau kentut cakap je kentut. Gunakanlah contoh bacaan seterusnya adalah kuntum. Membaca dengan ikhfa a'la dan tarqiq. Boleh. Kalau bacaannya salah macam mana? Kuntum. Tu banyak orang baca kuntum, bukan kun. Dia kuntum. Kuntum. Ada orang macam kuntum. Udara kuntum. Okey. Orang Terengganu tu. Kuntum. Bukan Terengganu, Kelantan kita, Kelantan Min tu pun macam tu bacanya. Sejak buat ni baru betulnya. Membaca lam dengan jelas. Alhamdulillah. Tapi ada orang membaca alham. So tak boleh. Sebab itu memantulkan huruf lam. Membaca dengan qalqalah tafkhim. Al-falaq. Dengan qalqalah tarqiq atau tanpa qalqalah sama sekali. Al-falaq. Tu dah. Satu lagi falaq. Jangan al-falaq. Falaq. Jangan falaq. Oh, dia natural lah, tak boleh tebalkan. Sebab tu kita mentebalkan huruf yang tak patut tebal lah kan. Sebab dia bukan itibak, ingat tu je. Sebab dia bukan itibak. Itibak tu memenuhi mulut dan suara bergema di dalam. Okey, yang ni pula satu lagi yang bacaan selalu salah. Man ya'mal. Menyempurnakan gunnahnya. Ada yang kesalahan bacaan tidak menyempurnakan gunnah. Man ya'mal. Isbat dan membaca dengan harakat yang sempurna. Waliyadin. Ada yang membaca dengan ikhtilas atau mengubah harakat menjadi sukun. Oh, tu jadi. Maksudnya macam ni. Baca dengan istilah atau mengubah harakat menjadi sukun. Wali, kalau sukun waliyadi. Macam mana dia kalau sukun adalah hanya ikhtilas tu 1/3 je. Din tu pendek tu, hebat. Waliyadi.
waliyadin. Macam tu lah kot. Ikhtilas kan, waliyadin. Dia kena sebut satu-satu lah. Waliyadin. Gitu, sebut satu-satu lah. Okey. Hukum lahan khafi. Permasalahan mengamalkan tajwid pada sifat-sifat penghias tahsiniyah seperti kesempurnaan sifat hams, jahar, rokhawah, qalqalah atau hukum-hukum tajwid seperti ikhfa' dan idgham atau berbagai persoalan lainnya yang saat ditinggalkan tidak mengubah makna. Terkait hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Di mana para ulama ahli fiqih mengatakan tidak wajib mengamalkannya secara mutlak. Namun demikian seluruh ulama bersepakat bahawa mengamalkan hukum dan kaedah tajwid dengan sempurna adalah bahagian dari sunnah. Minimal, ia merupakan kebaikan yang akan mendapat balasan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Seperti menyempurnakan sifat-sifat huruf, mengikhfa'kannya ikhfa', menidghamkannya idgham, menggunnahkannya gunnah, serta menjaga panjangnya mat secara teliti, apakah ia dibaca 4, 5 atau 6 harakat. Semua ini mengandungi kebaikan dan mendapat pahala apabila diniatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam permasalahan yang apabila ditinggalkan dapat mengubah makna, hukumnya wajib diamalkan dan haram meninggalkannya dengan sengaja. Okey, makhraj huruf wajib. Makhraj bererti mengubah huruf. Tu. Maknanya makhraj huruf tu wajib. Dari sisi makhraj huruf wajib kerana mengubah makhraj bererti mengubah huruf. Dari sisi sifatul huruf, sifat wajib, yang ni wajib beriltizam, sifat penghias, majlis, adab ataupun wajib, tilawah, qari, mutqin tercela apabila meninggalkan, awam tidak mengapa. Sifat-sifat penghias. Sifat-sifat penghias ni seperti contoh sifat hams, jahar, rokhawah, qalqalah dan hukum-hukum tajwid seperti ikhfa' dan idgham. So itu adalah sifat-sifat penghias. Penghias pun kena habis juga sifat dia tu. Hams apa makna dia? Hams keluar udara. Hams terlepasnya udara. Jahar tertahannya udara. Tertahannya udara. Rokhawah? Rokhawah terlepasnya suara. Terlepasnya suara, betul. Qalqalah lantunan. Lantunan. Ikhfa' dia menyembunyikan. Idgham menyambungkan apa? Memasukkan. Ni ingat sudah senang. Okey. Sebahagian ulama qiraat mengatakan bahawa sengaja melakukan lahan khafi hukumnya haram. Walaupun tidak mengubah makna. Ini maknanya untuk orang yang learned lah, orang yang tahu kan. Kalau dia buat juga, maknanya sajalah. Adapun kebanyakan ulama qiraah merinci permasalahan ini sebagai berikut. Apabila melakukannya orang awam, ia tidak berdosa walaupun dengan sengaja. Kenapa pula? Sebab dia tak tahu. Tapi dia tahu. Orang awam tak tahu lah tu. Melakukan dengan sengaja ni maksudnya memang tahulah. Tak sengaja baru tak tahu. Tak boleh. Ni tak boleh. Kalau dia tahu kalau dia belajar je tajwid tapi dia tak belajar sifat huruf, tak tahulah. Dia tahu bacaan macam mana. Mungkin lah tu. Maksudnya tak sengaja lah tu, bukan sengaja lah. Maksudnya tanpa knowledge. Apabila yang melakukannya adalah orang yang telah memahami selok-belok tajwid dan qiraah, merupakan aib bagi dirinya apabila melakukan kesalahan ini kecuali tidak sengaja atau luput. Syekh Aiman Suwaid menambahkan, adapun dalam rangka periawatan dan pengambilan ijazah, baik orang awam terlebih lagi para ulama qiraah wajib mengamalkan seluruh kaedah-kaedah tajwid. So kena betul lah, tak boleh main suka-suka. Tak boleh tau. Tapi ni tengok kan, orang dalam TV pun kadang-kadang dia berlagu sampai dia harakat tak habis kan. Dia tak habis setiap huruf. Dia buat gitu kan. Sebab dia nak jaga lagu. Itu berdosa pada ni haram. Sempurna sempurna kalau keluar lah jangan buat kan. Gitu kan. Banyak yang dalam video baca macam tu yang berlaku. Perasan tak kalau ada orang baca Al-Quran dalam yang tak cukup harakat. Dia bagi
Yang bagi panjang pun ada, yang tak sepatutnya panjang di panjang pun ada. Ha? Lepas tu? Yang tak ada qalqalah pun ada qalqalah. Betul. Banyak. Macam Itu huruf yang dot, especially huruf dot selalu orang buat qalqalah. Huruf Dot. dot, betul. Orang suka buat qalqalah padahal tak ada qalqalah. Satu lagi huruf za. Iza. Lam ada, al. Al. So, anak ni kena jaga-jaga, Abang Iwan jaga-jaga, Isfu kena jaga-jaga. Kena biar betul-betul main sebab jangan main-main tau. Sifat huruf kena menyempurna sebab kita nak menyempurna. Sebab kita dalam syurga besok dia bertingkat-tingkat juga. Satu tingkat ke satu tingkat tu 500 tahun. Bukannya sikit-sikit. 500 tahun di akhirat bukan 500 tahun dunia. Jauh tu. Itu Ami kata tu. Jauh tu. Bukan senang-senang nak jumpa tu. So kita belajarlah seberapa mungkin. Kalau yang dunia dah tertinggi, dah ada PhD, kalau boleh yang ni pun biar lebih pada PhD. Belajar betul mah. Sebaik Biwan tak ada PhD. Tak ada PhD. Sekarang senang ya biar nak PhD. Ada duit boleh beli. Tak ada. Yalah. Okey, sambung lagi. Baca dah boleh kan? Tinggal boleh. Tak nak baca Quran ada ke? Nak. Baca orang boleh kan? Boleh jauh. Kemudian kita dah sampai muka surat 141 Ya. 142 142. Tapi Biwan nampak yang tanda tu apa? Tanda apa dah dia punya ni. 42 bang. Ajak tanya. Tadi ada bahagian-bahagian cerita-cerita Quran tu dia sampai ada tanda tu kan. Apa nama dah? 142 tu Mi punya hilang tanda dia. 142 kan? 142 lah kot. Yang kata 142. Boleh lah nak start 141 kalau dah tak tu nanti kan salah pula tertinggal. Betul 142 Is. 142. Okey. Pak Iwan nak baca ke? Pak Iwan ke Pak Iwan nak baca? Pak Iwan. Biwan lah baca dulu. Alright. Biar bawa sifat dia dengan markah dia yang betul. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam syaitanir rajim. Syaitan ke dalam, suara ke dalam. Bergaung. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai' wa Ibu jaga al-mala tu kadang-kadang bunyi macam nak hidup tu. Ilaihimul janganlah himul mala, jangan terendam sangat lidah lam mati. Alaihimul mala, jangan alaihimul mala. Kalau panjang dia akan macam terhidup lam. Terus tarik. Alaihimul mala, mul mala terus. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Boleh? Dia jangan macam walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamuhumul mauta. Mul maut, sebut satu-satu ya, jangan nak cepat, jangan nak apa, satu je sebut. Jangan cepat, jangan terlambat, gitu. Bila yang kalau
dah dia terus sembuh. Gitu. Jangan nak laju, jangan nak apa. Kita baca pelan-pelan aja sebab kita nak betul kan. Jadi kita tak payah nak laju-laju. Perlahan-perlahan aja baca. Okey, teruskan. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Hamzah berjumpa dengan huruf Qaf tu ikhfa yang tebal tu tau. Kulli syai'in kan kita dah baca tadi tu. Ikhfa yang tebal Qaf, huruf Qaf. Tanwin berjumpa kan? Qaf. Jadi kulli syai'in bunyi dia lain tau, jangan kulli syai'in tak macam kulli syai'in ulam makanu liyuminu gitu. Illa ayya tu idgham terus masuk dalam huruf ya. Dengung dia. Kan? Illa ayyasha okey. Kalau الله ولكن أكثرهم كذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Putus-putus, minta apa? Putus-putus pasal apa? Suara Iwan putus-putus. Putus suara Joy. Putus-putus, minta dengar sangat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins. Kalau nak berhenti. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Iwan kena banyak ni Iwan, dengung Iwan tak kena. Aduan, dia aduan, dia nak sebut huruf shin tu kalau ikhfa. Dia kena seolah-olah bunyi kat shin dah tu. Dia nak jumpa dengan zai tu kan. Dia kena, dia bila kita dengung huruf tu kita rasa nak di huruf tu, huruf yang dia nak jumpa tu kita rasa ni huruf zai dah akan jumpa. Aduan bunyi dia nak jumpa huruf syaitan. Syayati dia nak jumpa huruf shin. Kalau aduan tak tahu apa ya. Iwan kalau ifak ni dia kena dengung tu sembunyi di belakang huruf yang kita nak sebut. Gitu. Itu dia ceritanya. Sebab tu kita kena tahu makhraj dia kat mana. Kalau macam dia nun kan. Nun dengan sin. Dia dah nak sebut huruf sin. Jadi kita dah tahu dah ni nak jumpa dengan huruf sin. Jangan tak tahulah ke mana. Dengung tu tak tahulah ke mana. Ke apa ke? Jangan dengung yang tak tahu. Gitulah nak cerita macam mana. Jangan dengung yang tak tahu. Gitu. Kita dengung ifak ni, kita dengung kita tahu dah huruf apa yang kita nak jumpa. Boleh? Okey. So, boleh. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس يوحيهم إلى بعض إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الذين يؤمنون الآخرة وليرضوا وليحبوا ما هم مقترفون Asal tak bunyi sangat lah Bayu? Tak أفغير bunyi. الله Terus. Is dengar tak? Putus kan? Yang ada betul-betul juga lah sikit. Oh, tak dengar. Pasal apa Udah tukar network sekejap. Rasanya macam tenggelam timbul tak dengar. Internet kot. Boleh Pak Iwan. Waliyardau wala yaqtarifu muqtarifu. Boleh? Tak dengar? Boleh Wan? Lain kan? Lain Abang Iwan. Abang Iwan? Mi boleh? Boleh dengar ke? Cuba baca. Nanti yang takut betul. Cuba Iwan baca. Kalau Iwan tak baca tak dengar. Tak dengar. الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضوا مقترفون أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل مفصلا والذين هم الكتاب يعلمون أنه ربك فلا tak dengar lah Abang Iwan. Putus-putus. Pasal apa tak putus? Coba Is baca. Is dengar tak? Bayu Pak Is baca. Sebab ni putus. Bayu Coba Cuba dengar Pak Is baca. Sebab apa tak dengar. Putus-putus tak tahu apa benda Bayu baca. Okey, aku baca. Daripada surah ayat ni 114 ke 115? 114. Cuba Bayu. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Okey Pak, baca okey. Saya baca tak okey pasal apa? Internet kau ni. Internet. Baik baca langsung. Putus, lepas tu diam. Tak dengar.
kalau nak baca dekat mimma zukira nak ambil kat wa hamzah wasal tu macam mana baris dia? Mana? Fakulu mimma zukira kalau nak ambil kat isma tu nak baca asma. Ismullah. Maknanya isim dia memang baca dia tak akan baca walaupun kaedah dia kata tengok baris yang ketiga kan. Tapi kat sini dia ikut baris, tapi kat sini tetap baca di bawah sebab dia tu nama. Isim, sebab dia perkataan huruf dia memang isim kan. Bagaimana baca lagi? Putus kat tak putus ke tak? Ambil satu muka lagi. Nak tahu putus ke tidak? Satu, tiga muka surat 143. Cuba nak dengar ke tak? Okey. Mimma dzukira smullahi alaihi qad fassala lakum ma harrama alaikum. Boleh dengar? Dia macam mana nak cakap Faiz? Macam mana itu nak cakap? Ada lah putus sikit tapi better sikit lah benda tadi. Suara tu boleh lah sikit. Tak lah teruk macam tadi. Okey, cuba baca Ban. Okey. Waqad harrama alaikum illa maqtartum ilaihi wa iral yudilluna biha wa bighairi inna rabbaka huwa Mim dengan ba tu Abang Iwan jangan ada apa tak rapat terus. Bi ahwa'ihim bi ghairi terus tutup sebab ba tu dia tutup mulut kan. Jangan genggam. Kalau payah macam wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin wa dharu zahiral ithmi wa batin innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatin kena ikokalah kan fisqa wa innahu lafisq la fisqa apa Abang habiskan dulu sifat nun sin tu lepas tu sebut qa la fisqa dia pertemuan dua huruf yang mati. Habiskan sifat mati tu dulu baru matikan pula huruf nun, huruf qaf. Matikan huruf qaf tu 1/3. Qa. Tak bunyi. La fisqa. Wa in. Okey, teruskan. La fisqa. Lambat apa ni Kalau nak sambung betul lah Hafiz. La yuhuna awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumu akum ikun
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن في الظلمات ليس بخارج منها ذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك لكل قرية مجرميها وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤمن كما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Sadaqallahul azim. Abaywan itu je lah Abaywan. Lain tu sebut macam kum tu. Huruf kaf tu biar ada udara sikit. Kum, bukan kum, bukan huruf K dia ada udara. Kum. Jadi sebut kum bukan kum. Beza kum dengan kum, beza. Sifat je lah Iwan nak kena zahirkan lagi. Jelaskan sifat-sifat huruf tu. Nanti kita mendalami sifat huruf lah pula lepas ni. Okay. Allahumma arhamna bil Quran wa nur اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقناتنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجاجا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau nak tanya minggu depan, ambil soalan-soalan. Ada